Anak ini menghidap penyakit yang sangat jarang dan disangka berpunca daripada sumpahan musang. Namanya Jaren, berasal dari Filipina Utara. Ibunya Alma Gabongan. Ketika mengandungkan Jaren, dia terlalu mengidam nak makan musang pandan. Musang yang tahi dia dijadikan kopi tu, kopi luwak. Musang tu. Tak ada hujan, tak ada ribut. Alma tangkap, dia masak lohok. Sedap bilang. Beberapa bulan kemudian, dia melahirkan bayi lelaki, tetapi bayi itu lahir dengan rambut tebal menutupi seluruh tubuh. Alma tergamam dan sejak itu dia percaya anaknya telah disumpah oleh musang pandan yang jadi lohok tu. Namun, selepas kisahnya jadi viral, sukarelawan bawa Jaren jumpa doktor pakar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa Jaren sebenarnya tidak disumpah. Sebaliknya, dia mengidap congenital hypertrichosis, iaitu satu mutasi genetik yang menyebabkan rambut tumbuh berlebihan di seluruh badan. Tidak ada kaitan dengan makanan, kepercayaan atau sumpahan. Tapi lepas kelahiran Jaren, nasib keluarga ini mula berubah. Setiap kali mereka bertaruh nombor ekor, aku tak promote judi aku cuma beritahu apa yang dilaporkan. So mereka akan minta Jaren pilih nombor ekor dan entah kebetulan atau tidak, nombor yang dipilih Jaren selalu menang. Banyak duit mereka dapat. Sejak itu, jiran-jiran pun mula datang ke rumah mereka harap tempias tuah dari anak kecil ini. Bila Jaren lahir, rezeki jadi murah. Macam senang dicari duit sekarang. Tapi setiap kali aku pandang muka anak aku, rasa bersalah tu masih menghantui. Kadang-kadang yang kita panggil sumpahan, cuma sains yang belum kita faham.